Ramai orang curious, ada yang kata gaji juruteknik E dan I tinggi, ada yang kata biasa-biasa. Seronok kan? Dapat gaji. Selepas terima gaji bulanan, adakah gaji mencukupi selepas potongan cukai? Mesti anda fikir, macam mana nak meninggikan gaji anda? Sebelum tu, kita kena faham teritnya. Faktor yang mempengaruhi gaji termasuk jenis industri, lokasi kerja, pengalaman, jawatan dan juga skil tambahan. Kalau ikut industri, oil dan gas memang paling tinggi sebab ada risiko, offshore allowance dan rotation. Manufacturing pula lebih stabil dengan kerja shift. Manakala construction atau projek bergantung kepada kontrak, ada masa gaji tinggi, ada masa turun. Lokasi juga mainkan peranan. Di Malaysia, gaji standard tapi ada OT dan allowance. Kalau kerja di Singapura, gaji lebih tinggi tetapi kos sara hidup pun meningkat. Middle East pula biasanya bagi gaji tinggi kerana demand juruteknik E dan I masih tinggi, biasanya berbentuk kontrak. Pengalaman memang membezakan. Fresh technician biasanya mula dengan basic rendah tapi ada OT. Senior technician dapat gaji lebih tinggi dan jadi rujukan orang lain. Supervisor atau lead technician pula urus pasukan, gaji lebih besar tapi kerja lebih kepada koordinasi. Di manakah tahap anda? Juruteknik biasanya fokus kepada kerja hands-on dan troubleshooting, gaji sederhana. Engineer pula lebih kepada planning, design dan dokumentasi, gaji lebih tinggi tetapi tanggungjawab juga lebih besar. Bezanya bukan sekadar gaji, tapi skop kerja juga berbeza. Selain itu, faktor tambahan seperti skill PLC, calibration, pengalaman DCS SCADA memang menambah nilai. Kalau ada sijil seperti EX Competent, OSHA atau Offshore Survival, peluang dapat gaji tinggi lebih besar. Allowance standby, OT dan shift juga membezakan pendapatan bulanan. Kerja memilih anda atau kamu memilih kerja? Apa yang dikehendaki company? Betul, ilmu kamu dan pengalaman yang berkaitan dengan industrinya diperlukan. Kesimpulan, ilmu yang dipelajari, pengalaman bekerja dan sifat keinginan belajar adalah kunci nilai diri. Nilai diri yang tinggi dapat membolehkan anda untuk memilih kerja yang disukai dengan gaji yang lumayan. Company sanggup bayar gaji yang tinggi untuk teknisian yang mempunyai nilai yang dikehendaki. Sekarang, kamu sudah agak jelas apa yang perlu dilakukan seterusnya. Jom, kawan, kita lakukannya bersama dan mara ke hadapan untuk berjaya.